Geng, ni dia kapet lama. Okey. Kapet lama dah uzur dah. Lagipun benda ni tak apa-apa cantik, tak apa-apa fix. Okey, dekat bawah ni ada macam ni. Okey, tapi yang lama punya ni don't worry, dia takkan. Material dia macam ni. Okey, dekat bawah. Okey, lepas tu dekat atas macam plastik. Don't worry, dia takkan bergerak-gerak sebab dia fix. Cutting dia memang fix. Memang takkan bergerak. Pasang kapet geng. Kapet kereta Pro 2 Alza. Okey, material dia jenis macam ni. Jenis plastik. Ni. Ada order high quality material. Kita nak pasang dekat Pro 2 Alza. Kita nak ganti kapet lama punya. Ni yang lama ni. Lama ni dah uzur dah. Yang lama ni macam ni. Tapi yang material sekarang ni dia jenis plastik dan besar dan lebar. Okey, jom kita pasang dekat kereta Alza. Buka dulu. Okey, ni kereta Tua Alza yang sambil. Ini ke belakang. Ini ke depan. Ini untuk belakang, untuk seat yang belakang pun. Di belakang. Boleh pasang. Okay geng, untuk ni ke depan ni ke depan. Kita pasang ke depan. Sekejap. Kita masuk macam ni. Tu. Cutting dia memang ngam, cun. Memang cantik. Okey. Masukkan dulu, kita rapikan dulu. Okey. Cutting dia ngam, cutting dia ni memang ngam-ngam, cun. Memang cantik. Memang solid, memang padu. Lepas tu benda ni tinggi kat sini. Jadi tinggi. Kalau ada air tumpah ke apa ke, don't worry. Kita just lap macam tu je. Dia kalau ada makanan tumpah ke apa ke, dia akan masuk ke dalam kapet ni. Sebab benda ni confirm dia tinggi sikit yang ni. Ni. Okey, stop. Okey geng. Kita rapikan. Memang cantik. Cutting dia memang cantik. Cutting dia memang cun, kemas. Tengok, memang kemas. Tinggi. Okey, air tumpah pun tak ada. Air tumpah pun tak ada masalah. Kita nak lap apa air makanan jatuh ke, mencun. Tengok. Dia duduk memang ngam-ngam. Tengok, cutting dia memang cun. Memang cun. Belah tu, tepi tu semua tinggi. Okey, kalau air tumpah tak ada masalah. Kalau makanan tumpah tak ada masalah. Material memang plastik. Okey, material dia macam yalah plastik. Tapi memang cantik. Jom kita continue dekat belakang pula. Okey, masuk belakang lagi. Belakang ni pun pemasangan memang mudah sangat benda ni. Okey, just slot masuk macam tu. Okey. Just masuk macam tu. Jangan risau, memang benda ni memang ngam-ngam je. Memang cun. Cutting dia memang cun. Cutting dia memang duduk ngam-ngam kat ruang ni. Okey, ni untuk belakang. Tengok cutting dia
Ngam-ngam. Memang cun. Kereta je tak apa cun. Tak apa bersih. Tak apa, nanti kita dalam vacuum. Okay, yang ini untuk belakang. Paling last sekali. Tengok. Memang ngam cutting dia. Cun. Terbaik. Semat bawah. Okay, ini belakang. Tengok cutting dia memang cun. Memang fix. Okay. So yang ini. Okay, ini yang tengah-tengah. Tengok. Memang fix. Memang selesa. Okay, ada yang kotor-kotor tu abaikan. Nanti kita buat cleaning. So yang ini kat tengah. Jom pergi tengok depan. Okay, ni yang bahagian depan. Tengok geng. Cutting dia, fitting dia memang cun. Tepi ni tinggi. Don't worry. Pijak pun sedap. Tengok. Okay geng. So boleh grab sekarang. Harga berpatutan, mampu milik. Tak mahal, murah je. Okay. So memang selesa. Untuk interior kat dalam kereta memang selesa. So grab sekarang. Assalamualaikum, bye bye. Jumpa next video.